Korang tahu tak apa beza antara influenza A dan juga B? Okay, influenza A dia punya host dia adalah haiwan. Semua burung macam H1N1, H3N1 dan banyak lagi lah dia punya variant. So influenza A ni dia sentiasa berubah-ubah. Dia senang bermutasi sebab dia berada di dalam haiwan dan dia boleh transfer ke haiwan, haiwan ke manusia dan sebaliknya. Tetapi untuk influenza B, dia lebih fokus kepada manusia kepada manusia. Dia exclusively kepada manusia. Influenza B ni dia tak banyak bermutasi berbanding dengan influenza A. Tetapi daripada segi gejala, ianya lebih kurang sama je untuk A dan juga B. Antara gejala-gejala influenza adalah demam panas yang melampau. Ada kalanya korang boleh cirit-birit, muntah dan juga sesama batuk dan sebagainya. Kebiasaannya influenza ni dia berlaku pada musim hujan. Pada musim hujan ianya lebih mudah untuk tersebar. Dari segi langkah pencegahan yang korang boleh amalkan dan penjarakan sosial, pakai mask. Kalau korang tak sihat, tak payah keluar, duduk je kat rumah. Jaga kebersihan diri masing-masing. Jaga etika batuk, bersin dan sebagainya. Itu saja. Bye.